Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah wassana'u lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalimah Allah adalah suatu kalimah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri memilih untuk menamakan dirinya Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Sempurna. Menamakan Zat yang Maha Sempurna itu Allah. Bukan manusia yang taruh nama, tapi Allah yang menaruh, letakkan Allah itu namanya. Jelas dalam firman Allah, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa ana ikhtartuka, dan aku, kata Allah, memilih kamu wahai Musa bin Al-Imran. Wahai Musa, aku pilih kamu sebagai rasul. Fastami' lima yuha, maka dengar baik-baik wahyu yang akan diwahyukan kepada kamu. Innani anallah, sesungguhnya aku, kata suara itu, adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan aku. Fa'aqimis salata li dzikri. Fa'budni, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku, kata Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan tunaikanlah salat untuk mengingati daku. Cuba kita kenang balik, hatta kalau kita sendiri pun nak letak nama anak kita, pastilah bapa yang faham dia bapa dan anak itu anak dia, dia nak pilih nama yang terbaik untuk anak dia. Kalau manusia nak letak nama anak pun letak nama yang terbaik, pilih dan pilih dan pilih, maka tentulah bila Allah yang namanya disebutkan Allah Jalla Jalaluh, Allah Zul Jalali wal Ikram. Apa makna Jalla Jalaluh? Lahul azamatu wal kibriya. Allah itu mempunyai segala kebesaran, segala keagungan.
wal ikram, dia sahaja Allah yang berhak dimuliakan. Itu kita panggilkan Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, yang maha esa. Allah inilah yang menjadi Tuhan yang disembah oleh orang Islam dari dahulu sampai sekarang. Dan Allah ini Allah yang Qul huwallahu ahad. Kalau Allah dalam Islam, mestilah selama-lamanya Allah yang esa, yang tunggal. Yang kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dalam hadis menyebut sesiapa yang membaca ungkapan ini 10 kali, Allah anugerahkan kepadanya pahala yang amat besar. Sebab kalau kita baca ini pagi, petang, siang, malam, dia akan menanamkan, meletakkan suatu kepahaman, suatu pegangan dalam diri Muslim, diri mukmin. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah melainkan Allah yang wahdah, Allah yang esa. Takut tak faham juga, takut tergantung juga wahdahu macam mana, sambung itu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Syarik asal makna kawan, huwa syariki, dia kawan saya. Syarikah perkongsian, rumah tangga suami isteri berkongsi mendirikan rumah tangga. Dalam perniagaan, 2 orang yang berpakat buat kerja yang sama ataupun 3-4 orang, dia panggil syarikah. Mengapa manusia perlu kepada syarikah? Kerana manusia ini lemah, banyak kekurangan kita, yang korang itu ditampung oleh kawan. Macam syarikat rumah tangga, kita duduk seorang, banyak sangat kelemahan kita, kekurangan kita. Berkahwin, tampung, menampung. Itu manusia yang ada sifat kekurangan. Berniaga, jika boleh seorang, kita buat seorang, tak nak kongsi dengan orang. Mengapa kita kongsi? Kerana seorang tidak boleh buat. Mungkin modal korang, tenaga korang, kena ada perkongsian. Bila Allah la syarikalah, tidak ada kongsi, tak ada syirik. Kenapa? Kerana Allah Zul Jalali wal Ikram, dia yang mempunyai segala kebesaran dan tidak ada kekurangan. Dalam ayat lam yakul lahu waliyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Lam yakun lahu wali, Allah tidak ada pembantu, wali yang nak melindunginya, wali nak beri pertolongan kepadanya. Minadh-dhulli, kerana ada sebarang kelemahan, Allah tidak ada sebarang kemuliaan. Sebab tu lam yattakhiz, tidak sekali-kali Allah akan mengambil waliyun minadh-dhulli, pembantu kerana nak menampung kelemahan Allah. Allah tidak lemah, maka dia tidak ambil. Wa kabbirhu takbira, besarkanlah Allah sebesar-besarnya, agungkanlah Allah itu seagung-agungnya. Inilah yang menjadi pokok pegangan umat Islam dari dahulu sampai sekarang dan bila-bila. Qul huwallahu ahad.
Sebab tu maka letakkan ayat itu di hujung, ayat yang pendek yang namanya pun surah Al-Ikhlas. Kalau tengok balik surah-surah Quran ini, Allah letakkan nama dia kerana dalam surah itu ada sebut perkataan itu. Contohnya surah Al-Baqarah, kerana ada dalam cerita Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, maka nama surah Al-Baqarah. Ali Imran ada cerita, iz qalat imra'atu Imran rabbi, ada perkataan maka nama dia. An-Nahlu, ada An-Nahlu cerita maka nama An-Nahlu. Tengok yang akhir pun ada sebut An-Nas, maka surah An-Nas. Sebelum tu Al-Falaq ada sebut Al-Falaq. Tapi kenapa dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kenapa nama dia Al-Ikhlas? Tak diambil katakan surah Ahad ataupun surah As-Samad. Itu bijaksananya Allah. Wallahu alimun khabir. Dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Sebab Allah ini nak menceritakan bahawa Allah yang menjadi tumpuan utama, yang beriman dengan Allah Ta'ala ini memerlukan keimanan yang penuh ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diarah, tidak disuruh untuk beriman dengan Allah, melaksanakan tuntutan Allah kepada kamu, mengabdikan diri kepada Allah, melainkan kamu ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada agama Allah, mukhlishina lahuddin. Yang paling tinggi tuntutan untuk ikhlas ini keimanan kepada Allah. Kena ikhlas sungguh. Tengok sebab tu maka datang ayat bila orang Arab pada awal Islam dahulu datang menyebut, mengisytiharkan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab mengatakan bahawa kami telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebut depan Nabi, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Qul, jawab kepada mereka, beritahu kepada mereka, lam tu'minu, belum, kamu belum beriman. Sebab iman ni ma wuqira fil qalb wa saddaqahul amal. Iman itu barang yang kamu pacak, kamu tanam, kamu teguhkan fil qalb, dalam hati. Wa saddaqahul amal, kena beramal dahulu. Dengan amal lah iman akan subur. Maka Quran memperbetulkan, qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kamu belum beriman lagi. Kenapa? Lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Dia nak boleh kata bal qulu aslamna, boleh sebut kata kami baru Islam saja baru, tapi iman belum masuk dalam hati kami. Hati ini Allah Ta'ala tahu. Disebutkan dalam surah Qaf itu, inna khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menciptakan manusia. Kami tahu apa yang dilintaskan oleh hati kamu.
lintasan pun kami dah tahu. Jangan katakan kamu lekatkan di hati kamu. Wa na'lam, kami ketahui ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh hatinya kami dah tahu. Tambahan, jika mereka beriman dengan Allah, lagi Allah Ta'ala tahu, rupanya hati itulah tempat letaknya iman. Dan iman yang bernilai, yang tinggi harganya, iman yang ikhlas kepada Allah. Maka orang yang beriman dengan huwallahu ahad ini memerlukan kepada keikhlasan hati yang sungguh-sungguh, beriman kerana keyakinan kepada Allah yang Maha Esa. Kerana itu disebut, tidak mungkin penerangan itu penting yang dikatakan bahawa selepas Allah mengatakan qul, katakan kepada manusia, ajarkan kepada manusia, wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Tunggal, tidak ada anak. Allahus Samad, Allah tempat pergantungan ke semua makhluk. Bukan manusia sahaja perlukan kepada rahman Allah, kasih sayang Allah. Hayawan, malah sampai kepada langit dengan isi langit. Langit dengan segala bintang-bintang cakrawala, lagi-lagilah mengharapkan rahman Allah kepada mereka. As-Samad, tempat semua makhluk tanpa kecuali bergantung kepada Allah, mengharapkan rahman Allah terus menerus sampai kepada mereka, mengharapkan redha Allah dengan mereka. Lam yalid walam yulad, tengok diperhalusi lagi, nak letakkan, nak mengatakan bahawa Allah yang maha sempurna tadi, Allah yang maha agung tadi itu lam yalid, dia tidak ada anak. Allah tidak beranak, makna Allah tidak ada anak. Walam yulad, bukan tidak ada anak sahaja, bapa mak pun tidak ada, kerana Allah tidak diperanakkan, dia tunggal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bagi Allah bandingan dengannya. Kufuwan ahad, nak letakkan Allah perlu sesuatu pun tidak, syarikat pun tidak, lemah pun tidak, tidak ada sebarang sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita duk pegang selama ini. Atas itulah maka kalimah Allah Ta'ala ini kita sebut selalu dengan perkataan Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua ungkapan perkataan yang ringan pada lidah, tapi amat berat dalam timbangan pahala di hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji-pujian milik Allah. Maha suci Allah, Allah lah yang maha agung. Bila ini menjadi sebutan, menjadi wirid, menjadi amalan, diharapkan bukan sekadar mulut yang bercakap, diharapkan bukan sekadar lidah yang bercakap, yang bunyi suara, tapi sebaik-baik zikir, zikrul qalb, zikir dalam hati. Nak tanam dalam hati Muslim mengatakan bahawa subhanallah wa bihamdih. Sampai dalam semayang pun kita sebut, bila kita rokok itu, subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Bila kita letakkan kepala dalam sujud, tengok dalam semayang, rukun yang berulang ada dua.
Satu, rukun membaca Fatihah, kena baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Yang kedua, sujud sahaja yang berulang 2 kali. Takbir sekali, rokok sekali, yang tidal sekali, kesemua sekali-sekali, sujud kena 2 kali. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Nabi sebut saat yang paling hampir sekali. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling hampir sekali antara seorang insan mukmin dengan Allah, saat yang paling hampir dia dengan Allah yang dia sembah, waktu dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata, fa'aksiru fihi du'a, tasbihlah banyak-banyak, berdoalah kepada Allah pada ketika itu. Bagi maksud waktu dahi kita, waktu kepala kita yang kesemua orang tahu, itulah anggota yang paling mulia kepada manusia, kepala. Dan Allah letakkan otak pun dalam kepala. Tapi Allah nak ajar manusia, bila kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kamu pijak selalu, orang pijak selalu, kamu jadikan tempat dahi kamu melekap padanya. Dan kalau semayang jamaah, kaki kita betul-betul dengan kepala orang yang sujud di belakang kita, dan kepala kita pula letak betul-betul 2 tapak kaki kawan di hadapan kita. Seolah-olahnya kepala kita betul-betul di bawah kaki dia. Malah kadang-kadang bila semayang tu ramai sangat orang, saf dekat sangat, lambat angkat kepala, kaki kawan pijak kepala kita. Temah semayang di Mekah tu ramai-ramai memang. Tapi kita marah atau tidak? Kita tidak marah. Sebab kita berada dalam suasana begitu rendah di hadapan kebesaran Allah Ta'ala. Memang kita rasa hina di hadapan Allah Ta'ala pada kita. Biar kita tidak takabur dengan Allah dan tidak takabur dengan manusia. So Allah sahaja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kita ini hamba yang hina dina di hadapan kebesaran Allah. Semuanya diadunkan daripada awal sampai akhir, menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan yang ada pada zat Allah yang maha sempurna. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Sujud, maha suci Allah yang maha tinggi. Wa bihamdih, segala puji-pujian bagi Allah. Kalau ini kita buat selalu dalam sepanjang hidup kita, tak cukup dengan semayang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Kita buat sunat pula, sunat duha kita buat, tahajud kita buat, rawatib kita buat, semua kita buat. Yang kesemuanya menuju kepada melatih kita, memahamkan kepada kita, biar kita berpegang Allah itulah yang maha besar, Allah itulah yang maha sempurna, Allah itulah yang maha mulia. Sebab Allah Ta'ala nak sebut lagi kepada kita, sebab ini akhir tidak akan sampai. Kalau semulia itu Allah, sesempurna itu Allah,
Bolehkah manusia mengotorkan nama Allah, mencemarkan nama Allah, mengorangkan sifat Allah yang maha kuasa kepada Allah kurang kuasa? Itu kita nak sampaikan. Tapi balik semula. Dia sebut subhanallah. Allah telah memilih untuk menamakan ataupun untuk memulakan 6 surah dalam Al-Quranul Karim. 6 surah. As-Saf, At-Taghabun. Dimula dengan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada 3 surah. Ada 2 surah yang yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Satu surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'ah. Kenapa berulang? Ada 3 bentuk. Permulaan 6 surah ini Allah mulakan dengan Maha suci Allah, Maha agung Allah. So tasbih itu bermakna tanzihullah min ayyi naqsin wa su'. Tasbih itu bermakna kamu bersihkan nama Allah, kamu sucikan Allah dari sebarang kekurangan dan sebarang kelemahan. So Allah ulang itu dalam 6 surah tadi dengan ada 3 form, 3 bentuk. Satu, Allah gunakan fi'il madhi. Yang faham Arab senang faham. Fi'il madhi, kalau tak erti Arab ambil Inggeris, past tense. Tak erti orang putih ambil Melayu, yang telah berlaku. Sabbaha, telah bertasbih kepada Allah. Man fis samawat, ke semua makhluk yang di langit. Ada man, ada ma. Man makhluk yang berakal, ma yang tidak berakal pada pandangan kita. Tapi maknanya apa sahaja yang di langit menyucikan Allah, mengagungkan Allah. Wa man fil ard, siapa yang di bumi ini, kesemuanya bertasbih memuji Allah, mengulang-ulangkan kesempurnaan Allah. Fi'il madhi ada, fi'il mudhari' ada, past tense ada, present tense ada, dan fi'il amar pun ada. Sabbihisma rabbikal a'la, ucap tasbihlah kamu dengan Allah yang maha tinggi. Makna dia, dari dahulu makhluk telah bertasbih kepada Allah, sampai kepada sekarang bertasbih kepada Allah, sampai akan datang selama-lamanya insan makhluk yang ada bertasbih dengan Allah. Wa qala al-Qurtubi wa takrar yufidu ta'zim wal istihqaq. Bila Allah ulangkan ayatnya berkali-kali dengan yang sama juga, membawa makna kepada taklis, besarnya, hebatnya Allah, pentingnya Allah itu ditasbihkan oleh kesemua makhluk. Itu dia katakan, bukan sahaja makhluk Allah yang ada akal seperti kita, seperti mana jin ada akal, ada taklif macam kita. Hatta kepada makhluk yang kita nampak macam tidak ada taklif kepada mereka, tak ada kewajipan kepada mereka, tak ada akal kepada mereka pada pandangan kita. Tapi Allah menceritakan, tusabbihu lahus samawati sab wal ard wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Surah Al-Isra. Al-Isra. Kalau makna dia, tusabbihu,
Sabbaha yusabbihu. Sabbaha fi'il madhi, yusabbihu fi'il madhi. Tusabbihu kan dia muannas. Tusabbihu sedang bertasbih kepada Allah. As-samawatu sab. Langit yang 7 petala. 7 petala langit sedang bertasbih kepada Allah. Waman fihin, kesemua makhluk yang menghuni di kolong-kolong langit. Wal ard, bumi sedang bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in, malahan apa sesuatu, apa sahaja dalam kehidupan ini, dalam alam ini, dalam mawujudat ini, yusabbihu bihamdi, mereka memuji Allah, menyanjung Allah, membersihkan Allah sebersih-bersihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kamu manusia tidak faham mereka bertasbih kepada Allah. Hadis Bukhari itu, Abu Hurairah menyatakan bahawa kunna yawman na'kulu ma'a Rasulullah SAW wa nasma' tasbihut ta'am wa huwa yu'kal. Hadis Bukhari. Kata Abu Hurairah, hadis Abu Zar pun ada, Ibnu Umar pun ada yang sama. Satu hari kami makan bersama-sama dengan Nabi SAW. Kami dengar makanan yang kami nak suap itu bertasbih kepada Allah. Itu tasbihut ta'am. Hadis Abu Zar, tasbihul hasa baina yadai. Al-hasa, batu-batu kerikil yang kecil. Batu itu kami dengar semua bertasbih dengan Allah. Ali bin Abi Talib mengambil batu, letak atas tangan dia, letak tepi telinga dia. Dia bertasbih kepada Allah. Tengok yang Allah ceritakan banyak sangat. Di antara lain dia katakan yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaika min khifatih. Ar-ra'du guru, petir, lintang. Guruh ini, ra' ini, yusabbih bihamdi rabbi. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihamdih, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikah, dan kesemua para malaikat. Mengapa mereka buat demikian? Min khifatik, kerana mereka amat gerun dan takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Makhluk yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa ta'ala, yahmiluna al-arsh. Sekarang dalam hadis yang sahih, arasy Allah Subhanahu wa ta'ala ditanggung. Tanggung itu melambangkan kebesaran. Ditanggung oleh 4 orang para malaikat. Pada hari kiamat nanti Allah tambah lagi 4 orang malaikat, menjadikan 8 orang malaikat. Itulah dalam ayat wa yahmilu arsya rabbika yauma izin fawqahum samaniyah. Arasy Allah Ta'ala ditanggung pada hari kiamat
oleh 8 orang para malaikat. Dan hadis sahih, hadis Bukhari, hadis sahih, Nabi menyebut, Nabi kata, uzinali an uhaddis an malakin. Uzinali, Allah izinkan kepada aku, setelah aku melihat malaikat penagung aras itu, Allah izinkan kepadaku untuk menceritakan kepada umatku tentang kehebatan seorang malaikat sahaja, iaitu ma baina syahmata uzunihi wa atiqihi masiratu 700 am. Salah seorang di malaikat Allah yang menanggung arasy Allah, yang bertasbih kepada Allah, memuji Allah tidak berhenti-henti itu, wahum la yusamun, mereka tidak pernah jemu-jemu itu. Satu orang malaikat itu Allah izinkan aku ceritakan kepada umatku, hebatnya dia, besarnya dia. Kalau kamu hendak berjalan masirah, perjalanan biasa, jarak di antara syahmatal uzun, cuping telinga dia, ila atiqihi, sampai ke bahunya, jarak di antara hujung telinga sampai ke bahu dia, kamu kena berjalan selama 700 tahun baru sampai. Masiratu 700 sana, 700 tahun baru sampai. Itu jarak antara telinga dengan bahu saja, bukan jarak telinga sampai ke kaki dan sebagainya. Yang penting saya bawa semua nak mengatakan bahawa ini yusabbihuna bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah itu. Atas itulah Allah perintah kita, menyuruh kita sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu, mengucap tasbihlah kamu, memujilah kamu akan Allah. Bersihkanlah Allah di sebarang kekurangan yang ada pada Allah, jangan ada pada pandangan kamu, sebab dia Rabbikal a'la, dia Tuhan kamu yang maha tinggi, maha sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang menciptakan semua makhluknya, fasawwa, semuanya berimbang dan cantik-cantik. Tak ada cacat pada ciptaan Allah. Yakin kepada ayat allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin, yang kita baca tiap-tiap pagi jemaat itu dalam sujud sajadah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa, yang Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, ahsana, dengan cukup cantik dan cukup baik. Sama dengan ayat tadi, Allah lah yang menciptakan makhluk dia, fasawwa, semuanya berimbang. Qaddara fahada, dia mentakdirkan segala-galanya, menentukan segala-galanya. Dan dialah memberi petunjuk kepada semua makhluk, petunjuk kepada manusia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah ulang sangat kepada manusia ini. Setelah Allah suruh, Allah perintahkan kita, malah semua makhluk, daripada makhluk yang paling besar tadi, hatta kepada langit, ada kepada malaikat yang besar, sampai kepada kecil, sampai kepada makanan, sampai kepada pasir pun memuji Allah, mengagungkan Allah,
memuliakan Allah, mereka tidak menduakan Allah. Mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tiba datang manusia. Manusia mensyirikkan Allah. Manusia mengotorkan kesucian Allah. Satu hari Sayyidina Umar tawaf di Baitullah. Umar dengar ada seorang yang mengikut dia di belakang tu sedang berdoa dan diulang doa. Dia kata, Allah maj'alni minal qalil. Dia ulang, Allah maj'alni minal qalil. Allah maj'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sedikit. Minal qalil, orang yang qalil, yang sedikit. Habis tawaf, habis sembahyang sunat tawaf, Umar panggil kawan tu. Tadi aku dengar kamu berdoakan kepada Allah sungguh-sungguh berulang kali dalam masa tawaf. Jadikan aku daripada orang yang sedikit. Mengapa kamu minta orang yang sedikit? Apa maksud kamu? Dan dia jawab kepada Umar, tidakkah Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Fama amana ma'ahu illa qalil wa qalilun min ibadiyas syakur. Yang beriman sungguh dengan Allah Ta'ala itu qalil, sedikit. Sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sangat daripada hamba aku ini yang bersyukur kepadaku. Kerana Allah ulang banyak kali ini, sedikit, sedikit, sedikit. Aku minta Allah masukkan aku yang sedikit itu, yang beriman sungguh, yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, manusia yang lain, fama amana ma'ahu illa qalil. Yang beriman sungguh dengan Allah itu sedikit. Yang beriman ini pula kadang terjebak, jatuh dalam hal-hal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita diuji dengan kalimah Allah yang tiba-tiba jadi polemik, jadi perbahasan. Suat khabar nak sangat benar dia. Tanya komen saya, komen apa? Dah selesai dah, saya kata. Kami dah selesai dah. Kami tidak ada pertelangkahan. Allah, kami faham sangat dalam Islam. Allahu, perkataan yang tidak ada mufrad. Mufrad singular. Singular tunggal. Sebab Allah pilih nama dia kerana Allah itu tunggal. Dia pilih perkataan yang nama dia juga tunggal kerana Allah tidak ada tasniah, tidak ada jamak, tidak ada dual, tidak ada plural. Dia tak macam-macam perkataan. Misalnya perkataan Nabiyun, ada dua orang Nabi, Nabiya ni. Ada ramai Nabi, Anbiya, Rasul, satu orang Rasul. Ada dua Rasulah ni, dua orang Rasul. Ramai Rasul, Rusul. Laki-laki, Rajul. Dua orang Rajulah ni, ramai Rijal. Jadi perkataan Allah Ta'ala ini memang Allah pilih begitu. Dia tak ada perkataan mufrad. Dia tidak ada perkataan tasniah. Dia hanya ada mufrad. Tidak ada tasniah, tak ada jamak. Nak menyatakan Allah kita selama-lamanya dia ahad, dia mufrad, al-wahidul ahad, al-fardis samad. Bila Allah satu, Allah marah sangat. Allah marah sangat
Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Taala kata, "Wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima." Sesiapa yang terlibat dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dia dapat dosa yang sebesar-besar dosa. Kemuncaknya, wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesiapa yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan dia masuk syurga. U'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Kamu sembah Allah, jangan syirik kepada Allah sedikit pun. Wala tusyriku bihi syai'ah. Jangan buat syirik kepada Allah walaupun sedikit, macam mana pun yang nama syirik, jangan terlibat.